Tapi patutnya dia tengok tak kenal lah kat luar dalam tu. Tak kenal. Okay, Assalamualaikum. Bersama dengan saya Jamal. Jamil jadi kat belakang. Jadi yang bersama dengan saya lagi special ni adalah Iftar Mubarak. Iftar Mubarak. Ambil Islamic Finance saya. Betul. Degree ya? Peringkat degree. Degree di Ijazah UniKL Business School. Business School. Tanya lah. Okey, terima kasih. Okay. Iftar ni dia nampak dia special. Tapi dengan keadaan dia berjaya untuk menghabiskan degree. Ya, betul. Okay. Jadi ada pesanan tak untuk rakan-rakan dekat sana macam mana untuk jadi orang berjaya? Okey. Yang pertama, don't stop where you start, you must finish it. No matter no matter what you are, you have to finish it where you start. Harus habiskan di mana anda mula. Jangan berhenti separuh jalan. Nah, maknanya kena habiskan lah. Jadi kalau tengok kan, ini adalah contoh orang yang berjaya. Islamic Finance pun bukan benda yang mudah kan? Betul. Saya sendiri pun tak boleh nak cover Islamic Finance. Alhamdulillah. Seronok kan? Seronok lah. Rasa apa? Air mata gembira. Air mata gembira. Jadi macam dia kan, susah tak tengok dia belajar? Makcik rasa tengok dia belajar degree tu, makcik rasa dia memang boleh? Memang serah pada dia. Dia tak tahu apa-apa. Oh ya? Serah pada dia. Jadi tengok Iftar sendiri pun rasa apa cabaran yang paling berat sekali masa nak habiskan degree? Okey. Saya belajar secara online melalui Microsoft Teams. Microsoft Teams UniKL. Maknanya saya gunakan email UniKL saya untuk belajar secara online melalui laptop saya di rumah dan orang yang dalam kelas. Jadi tak ada first one to one. One to one tak ada. Oh, tak ada one to one lah. Direct semua online je. Saya punya kelas pun saya ni special sebab saya seorang je yang belajar online. Lain semua pergi kelas. Dia tengok kesian. Tapi patutnya dia tengok tak kenal lah kat luar dalam tu. Tak kenal. Tapi pernah tengok kot. Tapi kenal lah kat dalam lah. saya kesian tengok dorang. Kenapa? Kena datang kelas. Saya belajar lepas komputer je. Yang lain semua kena datang kelas. Mana kata tak ada halangan sebenarnya nak tak belajar ada kan? Tak ada halangan, belajar secara online pun boleh. Okey, last sekali nak tanya, perancangan akan datang ni apa pula nak buat? Okey, perancangan akan datang ni mungkin akan ikut flow by flow. Ikut hal-hal tuju. Lepas ni nak ke mana, semuanya Tuhan dah tentukan. Tuhan yang tentukan. Awak nak sambung buat master pula ke? Itu saya tak boleh nak beri jawapan lagi. Tak tahu lagi. Ada terdetik nak buat? Terdetik. Ada terdetik tapi Tuhan yang merancang. Jadi kita yang merancang, Tuhan yang menentukan. Okey. Okey. Walau macam mana pun kita nak ucapkan tahniah kepada Cik Irfan ni. Iftar Mubarak. Dan semoga dapat maju dengan lebih jauh lagi. InsyaAllah. InsyaAllah, dan kita tengok Tuhan yang menentukan, kita yang Terima merancang. kasih. Okey. Terima kasih. Okey, tahniah. Baik, terima kasih.